So sekarang ni, tadi kita belajar, kita kata satu hari tak boleh lebih pada 8 jam kan? Okay. Dan seminggu tak boleh lebih berapa jam? 45 jam. So, diorang dah mula gabra. Alamak, betul yang seminggu tu, okay fine, lulus. Okay. Tapi isu dia sekarang adalah macam mana pula yang setiap hari ni 8.5 jam. Kan? Sebab tu dekat dalam akta kerja dia kata, kalau ada in any of the days dalam seminggu ni yang kurang daripada 8 jam, okay fine, tak apa. Hari lain, you boleh buat lebih daripada 8 jam. Tapi jangan lebih daripada 9 jam. Okay, so kita tengok. Ada tak hari yang kurang daripada 8 jam? Mana? Sabtu ni kan berapa jam? Hari Sabtu berapa jam dia waktu kerja? 0 jam. So meaning, adakah kosong ni bawah daripada 8? Bawah lah. So maksudnya, hari lain dia boleh buat lebih daripada 8. Tapi syarat dia jangan lebih 9. So disebabkan you ada bagi off day, so hari lain tak apalah, you buat lebih daripada 8. Tapi jangan buat lebih daripada 9. Dan jangan lebih pada 45 jam seminggu. So okey je. Itu adalah merupakan sedutan daripada kursus yang kami jalankan baru-baru ni. So kalau korang berminat untuk ketahui jadual kursus-kursus yang kami akan jalankan, okey, nampak tak butang sign up kat bawah tu? Isi je maklumat dalam tu dan kami akan email anda jadual kursus-kursus kami. Okey?